Salam sejahtera sekali lagi. Habislah UMNO. Parti paling takut dalam sejarah politik Malaysia. Sekarang kita boleh gelar UMNO parti paling takut dalam sejarah politik Malaysia. Bolehkah UMNO digelar seperti itu sekarang? Tinggalkan komen anda. UMNO sekarang ini takut ini. Takut itu, takut buat keputusan, banyak lagi yang dia takut. Nak keluar kerajaan, takut hilang kuasa. Nak kekal dalam kerajaan, takut hilang maruah. Nak berubah, takut hilang jawatan. Ini bukan parti. Ini krisis identiti berkumpulan, berjamaah, kolektif. Hahaha. Tuan-tuan dan puan-puan, rahsia yang media jarang sebut. UMNO bukan dilawan. UMNO tak berani wujud sepenuhnya. Anak muda tengok UMNO sekarang macam tengok handphone lama. Bukan dibenci, cuma tak nak guna lagi. Dah obsolete, dah ketinggalan zaman. UMNO mungkin masih ada kerusi, tapi dalam minda rakyat, UMNO sudah ditandakan sebagai legasi sistem. Tuan-tuan, politik Malaysia hari ini pelik. Yang paling kuat menjerit selalunya nampak yang paling hampir hilang. Yang paling senyap selalunya yang sedang menang. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak perlu jadi malaikat. Cukup jadi paling waras dalam bilik penuh orang panik jerit-menjerit. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, habislah UMNO. Bukan sebab musuh, tapi sebab mereka takut dengan bayang-bayang sendiri. Media suka tanya, siapa bunuh UMNO? Jawapan sebenar, UMNO bunuh UMNO sendiri. UMNO hari ini bukan parti perjuangan seperti yang pernah berlaku dulu-dulu kala. Tapi ini parti trauma. Takut kalah, takut penjara, takut reformasi, takut perubahan. Mereka nak sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malu pada penyokong pula. Nak lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim, takut pula hilang kuasa. Nak lawan Perikatan Nasional, tak cukup kekuatan pula. Ini bukan strategi, ini kebingungan total. Rakyat yang media jarang sebut pula, UMNO sudah tiada cerita masa depan. Anak muda bukan. Jadi apa pendapat anda tentang shot sebentar tadi? Bagi anda yang sedang berikhtiar untuk segala jenis penyakit, terutamanya 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, apa saja penyakit yang anda sedang hadapi sekarang, saya ingin perkenalkan For Life Transofactor. Produk ini produk saintis, boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia dijamin oleh saintis di seluruh dunia boleh menyembuhkan segala jenis penyakit dengan peningkatan imun badan di badan anda. Bukan Transofactor yang menyembuhkan, tapi badan anda sendiri yang menyembuhkan badan anda. Ia telah diterima oleh KKM, juga ada halal, ya, semuanya sudah dibuktikan. Jangan risau, jangan ragu-ragu. Ia juga disebut sebagai produk saintis kerana telah dikaji oleh saintis selama lebih 60 tahun. Ini kertas kajian dia, tebalnya di seluruh dunia telah dikaji. Kemudian saintis juga telah mengeluarkan laporan bahawa ia adalah miracle molekul ajaib yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437%. Ini diperakui oleh saintis. Bukan hanya hospital tetapi juga saintis perakui. Bagaimana dengan penerimaan hospital dan doktor-doktor? Ia telah masuk di dalam buku rujukan para doktor, Physician Desk Reference. Dia meningkatkan imun badan paling kuat di dunia setakat ini. Sekarang banyak serangan yang melawan imun badan. Sekarang imun badan kita perlu bangkit semula dengan Transofactor. Antara produk-produk yang ada juga ada seperti glucose untuk kencing manis. Ada juga produk seperti glutamin, dan ini adalah 3 set lengkap untuk kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Bagi anda yang sedang berikhtiar, telefon saya, WhatsApp saya segera. Sekarang ada promosi, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Bye-bye. Nah, benci UMNO.
Mereka tak anggap UMNO ini satu parti politik yang relevan lagi. Dan bila sesebuah parti tak hidup di parlimen, dan bila sesebuah parti tak lagi dibenci, itu bermakna ia sudah tidak penting lagi. UMNO mungkin masih hidup di parlimen, tetapi dalam imajinasi rakyat, UMNO sudah masuk dalam muzium politik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, habislah UMNO. Rahsia terbesar yang media tak pernah cakap, tak berani cakap, akhirnya dibocorkan. Tuan-tuan dan puan-puan, UMNO pada hari ini bukan lagi parti kuasa, tapi parti trauma. Rahsia pertama, UMNO sudah hilang identiti. Dulu, parti ini menjadi parti identiti nasionalis Melayu. Sekarang apa sudah jadi? Nak jadi pembangkang takut. Nak jadi kerajaan malu. Nak lawan Anwar tak berani. Nak lawan PN tak mampu. Rahsia kedua, UMNO terlalu terikat dengan beban masa lalu. Isu rasuah, isu mahkamah, isu kluster VIP. Ini bukan propaganda, tuan-tuan dan puan-puan. Ini realiti rekod mahkamah. Selagi UMNO gagal memutuskan tali dengan politik lama, selagi itu mereka tak akan dapat dipercayai semula. Rahsia ketiga yang media jarang sebut, UMNO bukan sedang dilawan, tetapi UMNO sedang ditinggalkan. Anak muda tak marah UMNO. Mereka tak peduli langsung. Dan inilah yang paling bahaya dalam politik. Kalau tren ini berterusan, UMNO tidak akan mati secara dramatik. Tetapi UMNO akan lenyap secara perlahan-lahan, ditelan sejarah. Anda suka ulasan seperti ini? Tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Datuk Seri Anwar Ibrahim tewaskan Perikatan Nasional, bersatu PAS. Perikatan Nasional hilang 30 kerusi. Ini sebab sebenar. Mari kita jujur tuan-tuan dan puan-puan. Perikatan Nasional, kerusi hilang bukan kerana dicurangi, tetapi kerana mereka telah gagal membaca rakyat. Pertama, bersatu terlalu bergantung kepada sentimen Melayu yang terancam. Sentimen ini ada hadnya. Bila ekonomi tak stabil, harga barang naik, rakyat nak penyelesaian, bukan ceramah yang berulang-ulang. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, PAS terlalu yakin mereka boleh dominasi semua perkara. Masalahnya, PAS hanya kuat di kawasan tertentu sahaja. Bila PAS kelihatan menguasai Perikatan Nasional, pengundi sederhana dan bukan Islam terus menjauh. Ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Perikatan Nasional telah gagal menawarkan wajah kepimpinan masa depan. Muhyiddin dilihat hanya pemimpin sementara. Tiada pelapis yang benar-benar diyakini sebagai Perdana Menteri alternatif. Datuk Seri Anwar Ibrahim pula buat satu benda mudah tapi berkesan. Diam bila perlu, bercakap tepat masanya. Bila biarkan Perikatan Nasional, dia biarkan Perikatan Nasional bercakap terlalu banyak, menyerang terlalu kasar, sampai rakyat rasa muak. Dalam politik, siapa paling bising, selalunya itulah yang paling lemah. Kehilangan 30 kerusi bukan satu kemalangan. Ia ialah isyarat penolakan senyap daripada rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Anwar Ibrahim tewaskan bersatu. Dan PAS, 30 kerusi hilang. Tapi masih tak faham kenapa. Kesian sungguh. Perikatan Nasional suka kata mereka dizalimi. Masalahnya, angka tak pernah berbohong. 30 kerusi hilang, soalnya bukan siapa salahkan siapa.
Soalnya, kenapa rakyat beredar senyap-senyap? Jawabannya pahit. Bersatu terlalu yakin naratif kami mangsa. Tapi rakyat tanya, lepas undi kamu, hidup aku jadi apa? Jadi apa pendapat anda tentang shot sebentar tadi? Bagi anda yang sedang berikhtiar untuk segala jenis penyakit terutamanya 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, apa saja penyakit yang anda sedang hadapi sekarang, saya ingin perkenalkan For Life Transfer Factor. Produk ini produk saintis, boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia dijamin oleh saintis di seluruh dunia boleh menyembuhkan segala jenis penyakit dengan peningkatan imun badan di badan anda. Bukan transfer factor yang menyembuhkan, tapi badan anda sendiri yang menyembuhkan badan anda. Ia telah diterima oleh KKM, juga ada halal, ya, semuanya sudah dibuktikan. Jangan risau, jangan ragu-ragu. Ia juga disebut sebagai produk saintis kerana telah dikaji oleh saintis selama lebih 60 tahun. Ini kertas kajian dia, tebalnya di seluruh dunia telah dikaji. Kemudian saintis juga telah mengeluarkan laporan bahawa ia adalah miracle molekul ajaib yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437%. Ini diperakui oleh saintis. Bukan hanya hospital tetapi juga saintis perakui. Bagaimana dengan penerimaan hospital dan doktor-doktor? Ia telah masuk di dalam buku rujukan para doktor, Physician Desk Reference. Dia meningkatkan imun badan paling kuat di dunia setakat ini. Sekarang banyak serangan yang melawan imun badan. Sekarang imun badan kita perlu bangkit semula dengan transfer factor. Antara produk-produk yang ada juga ada seperti glucose untuk kencing manis. Ada juga produk seperti glutamin, dan ini adalah 3 set lengkap untuk kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Bagi anda yang sedang berikhtiar, telefon saya, WhatsApp saya segera. Sekarang ada promosi tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Bye-bye. Pas pula terlalu selesa menjadi dominan. Bila satu parti dalam gabungan rasa paling suci, gabungan itu akan mati kerana keangkuhan rohani dan politik. Dan paling teruk, Perikatan Nasional gagal faham satu perkara. Rakyat penat, politik jerit-menjerit. Anwar Ibrahim menang bukan kerana dia bersih sepenuhnya. Dia menang sebab lawan nampak lebih kucar-kacir. Dalam politik, rakyat bukan hanya pilih yang paling sempurna. Mereka tidak memilih yang paling sempurna, tetapi rakyat memilih yang paling kurang menyusahkan hidup mereka. Dan hari ini, Perikatan Nasional telah gagal meyakinkan sesiapa selain penyokong sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Anwar Ibrahim tewaskan bersatu dan PAS 30 kerusi hilang. Tapi ego masih penuh. Perikatan Nasional kehilangan 30 kerusi. Reaksi mereka bukan munasabah, tapi ini teori konspirasi. Balik-balik teori konspirasi. Bersatu kata dizalimi, PAS kata diuji, rakyat pula kata kami cuma bosan. Bila kamu ulang skrip yang sama setiap ceramah, ulang ayat yang sama di setiap kempen, dan ulang muka sama di setiap poster, jangan terkejut bila rakyat undi orang lain pula. PAS terlalu selesa jadi abang besar. Bersatu pula terlalu kuat jadi adik tiri. Gabungan ini gabungan yang pelik. Satu parti rasa paling betul. Satu parti lagi rasa paling teraniaya. Hasilnya, kedua-dua kalah dengan penuh perasaan suci. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak perlu tipu rakyat. Perikatan Nasional sudah buat kerja itu sendiri dengan janji kosong dan drama yang berlebih-lebihan. Anda suka ulasan seperti ini? Tinggalkan komen anda. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share kepada teman-teman. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Saya kongsikan kepada anda yang ada masalah
sakit lutut, sakit sendi, gout, dan sukar berjalan ke sana sini, ini saya kongsikan dengan Anda semua. Tongkat kerusi lipat foldable yang Anda boleh gunakan menjadi tongkat, juga boleh menjadi tempat duduk Anda di mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan, sukar untuk solat kerana sakit sendi, ini saya kongsikan dengan Anda prayer seat, kerusi tempat untuk solat yang boleh digunakan bagi mereka yang sakit sendi. Dapatkannya dengan tekan butang di bawah ini, dapatkannya di Shopee. Murah banget. Saya kongsikan dengan Anda kerusi kuliah masjid berwarna hijau, murah, Rp29 sahaja satu set. Anda boleh gunakan sewaktu mengaji, belajar Al-Quran, dan sebagainya. Ini pula tuan-tuan dan puan-puan, kerusi tongkat, walking stick foldable. Anda boleh gunakan di mana-mana Anda berjalan, ketika sakit sendi, dan sebagainya. Tidak lagi takut pergi ke mana-mana, Anda boleh berehat pada bila-bila masa. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mahathir sudah tamat, Mahathir sudah tiada harapan lagi, dan Mahathir sudah tidak berguna lagi. Bukan kerana dia tidak berguna, tapi kerana dia sudah tidak mampu lagi menjadi sehebat seperti dahulu. Hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, kita kenalah berani bercakap benar dan jujur walaupun pahit. Tun Dr. Mahathir Mohamad sudah tiada masa depan politik. Titik. Nokta. Umur yang sudah 1 abad, kesihatan semakin merosot, keluar masuk IJN, patah pula tulang pinggul. Kemudian dinasihatkan pula rehat dan mengelak daripada pembedahan besar. Ini bukan propaganda. Ini satu realiti perubatan dan biologi. Politik perlukan stamina, fokus, tenaga dan kesinambungan. Bukan hanya sekadar nostalgia semata-mata. Lebih penting tuan-tuan dan puan-puan, rakyat sudah move on. Generasi muda tidak lagi melihat Mahathir sebagai penyelamat. Mereka melihat beliau sebagai simbol politik yang sudah cukup lama, sudah cukup ketinggalan zaman. Lebih penting, ini bukan politik lama yang sekarang ini, bukan lagi politik lama yang penuh dengan politik dendam, yang penuh dengan politik pecah belahkan, politik guna orang dan buang bila perlu. Bila tak perlu lagi, buang sajalah. PRU lepas sudah bagi jawapan paling jujur dan paling memalukan untuk Mahathir. Rakyat sebulat suara menolak Mahathir sepenuhnya. Kalau masih ada yang berharap Mahathir boleh selamatkan negara atau jatuhkan Anwar, itu bukan lagi satu strategi. Tapi itu satu angan-angan semata-mata. Angan-angan orang yang tak boleh diterima realiti. Lebih teruk, terus bergantung kepada Mahathir hanya merosakkan pembangkang sendiri. Blok pembangkang gagal bina pemimpin baru. Gagal tawarkan idea yang segar. Dan juga gagal meyakinkan rakyat. Semua kerana masih bergantung kepada seorang tokoh yang sudah tamat kitaran sejarahnya. Mahathir kini bukan lagi satu aset politik, tapi dia merupakan boleh menjadi beban politik pula. Setiap kali nama Mahathir muncul, rakyat teringat langkah Sheraton. Rakyat teringat politik tikam belakang. Rakyat teringat kerajaan jatuh bangun. Dan rakyat juga selalu teringat ketidakstabilan negara ketika dia jadi Perdana Menteri untuk kali keduanya. Di sanalah bermula segala-galanya. Kalau benar mau bina masa depan Malaysia, pada pendapat saya, lupakanlah Mahathir. Hentikanlah kultus individu dan berilah ruang kepada generasi baru. Mahathir sudah masuk dalam buku sejarah, bukan lagi untuk peta masa depan negara Malaysia. Dan satu perkara paling jujur yang perlu disebut, Mahathir tidak perlu terus lagi berpolitik. Negara ini juga tidak lagi memerlukan beliau lagi sebagai ahli politik yang aktif.
Sejarah sudah tertutup. Sudah tutup bab itu. Yang tinggal sekarang hanya kenangan, bukan lagi harapan. Apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Sila tinggalkan komen. Adakah tuan-tuan dan puan-puan juga bersetuju? Mahathir punya masa sudah berlalu. Baguslah Mahathir berehat bersama dengan anak cucu, bersama dengan keluarga. Tambahkanlah amal ibadah, banyak-banyakkanlah beribadat kepada Tuhan untuk modal untuk dunia seterusnya. Tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Jadi apa pendapat anda tentang shot sebentar tadi? Bagi anda yang sedang berikhtiar untuk segala jenis penyakit, terutamanya 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, apa saja penyakit yang anda sedang hadapi sekarang, saya ingin perkenalkan 4Life Transfer Factor. Produk ini produk saintis, boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia dijamin oleh saintis di seluruh dunia boleh menyembuhkan segala jenis penyakit dengan peningkatan imun badan di badan anda. Bukan transfer factor yang menyembuhkan, tapi badan anda sendiri yang menyembuhkan badan anda. Ia telah diterima oleh KKM, juga ada halal, ya, semuanya sudah dibuktikan. Jangan risau, jangan ragu-ragu. Ia juga disebut sebagai produk saintis kerana telah dikaji oleh saintis selama lebih 60 tahun. Ini kertas kajian dia, tebalnya di seluruh dunia telah dikaji. Kemudian saintis juga telah mengeluarkan laporan bahawa ia adalah miracle molekul ajaib yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437%. Ini diperakui oleh saintis. Bukan hanya hospital tetapi juga saintis perakui. Bagaimana dengan penerimaan hospital dan doktor-doktor? Ia telah masuk di dalam buku rujukan para doktor, Physician Desk Reference. Dia meningkatkan imun badan paling kuat di dunia setakat ini. Sekarang banyak serangan yang melawan imun badan. Sekarang imun badan kita perlu bangkit semula dengan transfer factor. Antara produk-produk yang ada juga ada seperti glucose untuk kencing manis. Ada juga produk seperti glutamin, dan ini adalah 3 set lengkap untuk kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Bagi anda yang sedang berikhtiar, telefon saya, WhatsApp saya segera. Sekarang ada promosi tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. UMNO diharamkan. Persoalannya, boleh atau tidak UMNO diharamkan? Pernah dalam sejarah UMNO pernah diharamkan. UMNO pernah diharamkan dan terpaksa dibentuk semula UMNO baru. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah memang pernah. Jawapan fokus, berfakta dan tanpa drama. Jawapan pendek, ya boleh. Dari segi undang-undang, UMNO masih boleh diharamkan. Tapi hampir mustahil dari segi politik dan realiti negara. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, mari kita fokus satu-satu. Bagaimana UMNO boleh diharamkan? Dari segi undang-undang memang boleh. Di Malaysia, parti politik berdaftar di bawah pendaftar pertubuhan atau ROS. Sebuah parti boleh diharamkan jika melanggar perlembagaan undang-undang negara. Nombor 2, satu parti itu juga boleh diharamkan sekiranya terlibat dalam aktiviti jenayah terancang. Ketiga, ianya boleh mengancam keselamatan negara. Dan keempat, ia gagal mematuhi perlembagaan parti sendiri secara serius. Di dalam keempat syarat tadi, prasyarat tadi untuk diharamkan itu, adakah mana-mana bahagian yang UMNO terlibat? Nombor 1, pelanggaran perlembagaan dan undang-undang negara. Ada atau tidak? Ada. Nombor 2, terlibat aktiviti jenayah terancam. Ada atau tidak ada? Nombor 3, mengancam keselamatan negara. Ada atau tidak ada? Dan nomor 4, gagal patuh perlembagaan parti sendiri secara serius. Ada atau tidak ada? Itulah
Soalan dia, faktanya UMNO pernah terbubar secara teknikal pada tahun 1988 dan lahir semula sebagai UMNO baru. Maknanya presiden memang wujud, memang pernah ada berlaku. Jadi secara hukum tidak mustahil. Dari segi politik pula sangat tidak realistik. UMNO ialah parti teras politik Melayu. UMNO ada jutaan ahli. UMNO juga terlibat secara langsung dalam pembentukan kerajaan hari ini. UMNO juga mengharamkan segala perkara yang salah. Jadi secara logik mengharamkan UMNO bermaksud gegaran politik yang cukup besar. Sebelum kita teruskan, kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan sudah lama berikhtiar, sudah lama sengsara, sudah lama menghabiskan banyak wang untuk sihat daripada penyakit-penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang dan sebagainya. Saraf, penyakit perempuan, penyakit lelaki. Kerana itu saya ingin memperkenalkan satu produk saintis daripada 4Life Research. Ini adalah produk saintis ya. Ini daripada syarikat imun badan terbaik di dunia. Namanya Transfer Factor daripada 4Life Research. Ini produk saintis boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ada hologram, maksudnya sudah diterima, dipakai dan diterima, disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kemudian dia juga ada halal ya, ada halal di sini. Jadi jangan risau, jangan ragu-ragu, produk ini produk sangat berkesan, dijamin berkesan dia, dijamin oleh saintis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini adalah beberapa contoh produk yang memang dihaskan untuk kencing manis. Ini adalah 4Life Glucose untuk kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Ini Glutamin Plus dan disertakan dengan ini menjadi satu set. Ini satu set lengkap untuk kencing manis dan untuk anda yang berusaha berikhtiar untuk kolesterol. Okey, ada juga produk lain untuk penyakit-penyakit yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya nyatakan, ini adalah produk saintis kerana ia telah dikaji selama lebih 60 tahun. Ini bukti kajian saintis. Okey, perbezaan transfer factor dengan produk yang lain kerana dia telah dibuktikan secara klinikal, saintis yang kaji. Sebab itu, ia adalah produk saintis. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi yang ada? Saintis sendiri menggelar transfer factor sebagai miracle molecule. Ia adalah produk yang betul-betul saintis punya, dibuktikan secara klinikal. Ini buku saintis. Ini bukan buku makcik ke pakcik ke, ini memang buku saintis ya. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, doktor-doktor di serata dunia telah mengiktiraf ini dan telah dipakai pun kerana dia telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Ini buku rujukan para doktor. Transfer factor sudah berada di sana. Okey. Bagi anda yang berminat, sila hubungi nombor ini. Okey, hubungi nombor ini, jangan lupa tekan share kepada kawan-kawan, mungkin ada yang sedang berikhtiar. Dan akan menimbulkan kemarahan penyokong Melayu. Seterusnya, risiko ketidakstabilan nasional pun boleh berisiko terjadi. Tuan-tuan dan puan-puan, tiada kerajaan yang waras akan ambil risiko ini, termasuk kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Secara politik memang tidak akan dibuat ini secara waras. Dalam kes Najib Razak, bukan alasan untuk mengharamkan UMNO. Kes rasuah melibatkan Najib Razak ialah kes individu. Ini bukan keputusan parti secara kolektif. Undang-undang Malaysia tidak mengharamkan parti kerana salah seorang pemimpinnya dihukum. Kalau itu asasnya, banyak parti lain juga boleh diharamkan, tuan-tuan dan puan-puan. Cara UMNO hancur yang lebih realistik ialah UMNO lebih berisiko mati secara politik, bukan diharamkan. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, ahli keluar beramai-ramai. Undi Melayu terus beralih, kalah berterusan dalam PRU, jadi parti kecil tumpang kuasa. Ini lebih berbahaya daripada diharamkan. Sebab UMNO masih ada nama tapi tiada pengaruh. Kesimpulan paling jujur daripada saya,
UMNO hampir mustahil diharamkan oleh kerajaan atau mahkamah. Tetapi UMNO boleh mati secara perlahan-lahan tanpa perlu diharamkan. Pengharaman sebenarnya lebih kepada drama besar. Kehilangan sokongan adalah lebih realistik, relevan kerana ini kematian secara senyap. Sekarang tuan-tuan, UMNO lebih dekat kepada senario yang kedua. Tinggalkan komen anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Jadi apa pendapat anda tentang shot sebentar tadi? Bagi anda yang sedang berikhtiar untuk segala jenis penyakit, terutamanya 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, apa saja penyakit yang anda sedang hadapi sekarang, saya ingin perkenalkan For Life Transofactor. Produk ini produk saintis, boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia dijamin oleh saintis di seluruh dunia boleh menyembuhkan segala jenis penyakit dengan peningkatan imun badan di badan anda. Bukan Transofactor yang menyembuhkan, tapi badan anda sendiri yang menyembuhkan badan anda. Ia telah diterima oleh KKM, juga ada halal, ya, semuanya sudah dibuktikan. Jangan risau, jangan ragu-ragu. Ia juga disebut sebagai produk saintis kerana telah dikaji oleh saintis selama lebih 60 tahun. Ini kertas kajian dia, tebalnya di seluruh dunia telah dikaji. Kemudian saintis juga telah mengeluarkan laporan bahawa ia adalah miracle molekul ajaib yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437%. Ini diperakui oleh saintis. Bukan hanya hospital tetapi juga saintis perakui. Bagaimana dengan penerimaan hospital dan doktor-doktor? Ia telah masuk di dalam buku rujukan para doktor, Physician Desk Reference. Dia meningkatkan imun badan paling kuat di dunia setakat ini. Sekarang banyak serangan yang melawan imun badan. Sekarang imun badan kita perlu bangkit semula dengan Transofactor. Antara produk-produk yang ada juga ada seperti glucose untuk kencing manis, ada juga produk seperti glutamin, dan ini adalah 3 set lengkap untuk kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Bagi anda yang sedang berikhtiar, telefon saya, WhatsApp saya segera. Sekarang ada promosi tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. UMNO diharamkan. Persoalannya, boleh atau tidak UMNO diharamkan? Pernah dalam sejarah UMNO pernah diharamkan. UMNO pernah diharamkan dan terpaksa dibentuk semula UMNO baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah memang pernah. Jawapan fokus, berfakta dan tanpa drama. Jawapan pendek, ya boleh. Dari segi undang-undang, UMNO masih boleh diharamkan. Tapi hampir mustahil dari segi politik dan realiti negara. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, mari kita fokus satu-satu. Bagaimana UMNO boleh diharamkan? Dari segi undang-undang memang boleh. Di Malaysia, parti politik berdaftar di bawah pendaftar pertubuhan atau ROS. Sebuah parti boleh diharamkan jika melanggar perlembagaan undang-undang negara. Nombor 2, satu parti itu juga boleh diharamkan sekiranya terlibat dalam aktiviti jenayah terancang. Ketiga, ianya boleh mengancam keselamatan negara. Dan keempat, ia gagal mematuhi perlembagaan parti sendiri secara serius. Di dalam keempat syarat tadi, prasyarat tadi untuk diharamkan itu, adakah mana-mana bahagian yang UMNO terlibat? Nombor 1, pelanggaran perlembagaan dan undang-undang negara. Ada atau tidak? Ada. Nombor 2, terlibat aktiviti jenayah terancang. Ada atau tidak ada? Nombor 3, mengancam keselamatan negara. Ada atau tidak ada? Dan nombor 4, gagal patuh perlembagaan parti sendiri secara serius. Ada atau tidak ada? Itulah soalan dia.
Faktanya, UMNO pernah terbubar secara teknikal pada tahun 1988 dan lahir semula sebagai UMNO baru. Maknanya, presiden memang wujud, memang pernah ada berlaku. Jadi secara hukum, tidak mustahil. Dari segi politik pula, sangat tidak realistik. UMNO ialah parti teras politik Melayu. UMNO ada jutaan ahli. UMNO juga terlibat secara langsung dalam pembentukan kerajaan hari ini. UMNO juga mengharamkan segala perkara yang salah. Jadi secara logik mengharamkan UMNO bermaksud gegaran politik yang cukup besar. Sebelum kita teruskan, kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan sudah lama berikhtiar, sudah lama sengsara, sudah lama menghabiskan banyak wang untuk sihat daripada penyakit-penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang dan sebagainya. Saraf, penyakit perempuan, penyakit lelaki. Kerana itu saya ingin memperkenalkan satu produk saintis daripada 4Life Research. Ini adalah produk saintis ya. Ini daripada syarikat imun badan terbaik di dunia. Namanya Transfer Factor daripada 4Life Research. Ini produk saintis boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ada hologram, maksudnya sudah diterima, dipakai dan diterima, disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kemudian dia juga ada halal ya, ada halal di sini. Jadi jangan risau, jangan ragu-ragu, produk ini produk sangat berkesan, dijamin berkesan dia, dijamin oleh saintis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini adalah beberapa contoh produk yang memang dihaskan untuk kencing manis. Ini adalah 4Life Glucose untuk kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Ini Glutamin Plus dan disertakan dengan ini menjadi satu set. Ini satu set lengkap untuk kencing manis dan untuk anda yang berusaha berikhtiar untuk kolesterol. Okey, ada juga produk lain untuk penyakit-penyakit yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya nyatakan, ini adalah produk saintis kerana ia telah dikaji selama lebih 60 tahun. Ini bukti kajian saintis. Okey, perbezaan Transfer Factor dengan produk yang lain kerana dia telah dibuktikan secara klinikal, saintis yang kaji. Sebab itu, ia adalah produk saintis. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi yang ada? Saintis sendiri menggelar Transfer Factor sebagai miracle molekul. Ia adalah produk yang betul-betul saintis punya, dibuktikan secara klinikal. Ini buku saintis. Ini bukan buku makcik ke pakcik ke, ini memang buku saintis ya. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, doktor-doktor di serata dunia telah mengiktiraf ini dan telah dipakai pun kerana dia telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Ini buku rujukan para doktor. Transfer Factor sudah berada di sana. Okey. Bagi anda yang berminat, sila hubungi nombor ini. Okey, hubungi nombor ini, jangan lupa tekan share kepada kawan-kawan, mungkin ada yang sedang berikhtiar. Dan akan menimbulkan kemarahan penyokong Melayu. Seterusnya, risiko ketidakstabilan nasional pun boleh berisiko terjadi. Tuan-tuan dan puan-puan, tiada kerajaan yang waras akan ambil risiko ini, termasuk kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Secara politik memang tidak akan dibuat ini secara waras. Dalam kes Najib Razak, bukan alasan untuk mengharamkan UMNO. Kes rasuah melibatkan Najib Razak ialah kes individu. Ini bukan keputusan parti secara kolektif. Undang-undang Malaysia tidak mengharamkan parti kerana salah seorang pemimpinnya dihukum. Kalau itu asasnya, banyak parti lain juga boleh diharamkan, tuan-tuan dan puan-puan. Cara UMNO hancur yang lebih realistik ialah UMNO lebih berisiko mati secara politik, bukan diharamkan. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, ahli keluar beramai-ramai. Undi Melayu terus beralih, kalah berterusan dalam PRU, jadi parti kecil tumpang kuasa. Ini lebih berbahaya daripada diharamkan. Sebab UMNO masih ada nama tapi tiada pengaruh. Kesimpulan paling jujur daripada saya,
UMNO hampir mustahil diharamkan oleh kerajaan atau mahkamah. Tetapi UMNO boleh mati secara perlahan-lahan tanpa perlu diharamkan. Pengharaman sebenarnya lebih kepada drama besar. Kehilangan sokongan adalah lebih realistik, relevan kerana ini kematian secara senyap. Sekarang tuan-tuan, UMNO lebih dekat kepada senario yang kedua. Tinggalkan komen anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.